untuk kumpulan perempuan. Sekejap. Impas hanya dapat ditafsirkan dengan Otak. otak. Betul. Okey, soalan untuk budak lelaki. Lengkapkan urutan rangsangan impas saraf otak. Yang ni apa sebelum impas saraf? Afektor. Okey, afektor tu organ deria, betul? Okey, next soalan untuk pelajar perempuan. Berapakah had frekuensi pendengaran manusia? Takkan tak hafal lagi. Wait, mana? Sabar budak lelaki. Kalau kita tunggu dia apa? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, bagi kat budak lelaki. Cikgu, macam bagi cikgu. 20 Hz. 20 Hz sampai 2000 Hz. 20,000 sampai 20,000 Hz. Faktor utama yang pengaruhi kepekaan kulit terhadap rangsangan. Budak lelaki nak cuba? Reseptor sentuhan, reseptor sakit. Makin banyak saraf reseptor. Okey, Fahim penjawab. Sini penjawab. Sini jawab tadi reseptor sakit, reseptor kulit. So jawapannya bilangan reseptor dan ketebalan epidermis. Deria apa yang membantu kita mengesap bau makanan yang basi? Ya. Soalan untuk budak perempuan. Apakah fungsi kanta mata? Betul, memfokuskan cahaya tepat ke atas retina. Okey, budak lelaki. Cuba terangkan mekanisme penglihatan. Maksudnya cikgu rasa kalau mekanisme tu daripada apa ke apa ke apa ke apa baca. Sinar cahaya dari objek memasuki mata melalui kornea. Diikuti oleh gelemae, kanta mata dan gelemaca sebelum sampai ke retina. Semua bahagian mata ini akan memfokuskan sinar cahaya dari objek ke retina. Yang keempat seterusnya, sinar cahaya akan merangsang fotoreseptor untuk menghasilkan impuls saraf dan dihantar ke otak. Otak akan mentafsirkan impuls saraf tersebut. Imej yang kecil dan dalam keadaan terbalik pada retina akan kelihatan tegak. Okey, sebenarnya bila istilah mekanisme tu adalah proses di mana cahaya ditukarkan kepada imej oleh mata dan otak. Okey, budak perempuan, soalan seterusnya. Apakah kesan kerjaya berisiko tinggi terhadap organ deria? Ya. Sebagai kerosakan kekal ataupun kehilangan kepekaan deria. Ikutlah deria apa yang rosak. Telinga ke, mata ke, faham? Berisiko tinggi. Bagus. Sinar cahaya daripada objek akan menembusi terlebih dulu. Menembusi apa? Budak lelaki? Kanta mata? Kornea. Yes. Kornea. Di manakah impas saraf dihasilkan dalam mata? Saraf optik retina dulu. Bila cahaya sampai retina terus hasilkan impas saraf baru pergi hantar ke saraf optik. Okey, tak apa budak lelaki pula. Apakah yang berlaku kepada impas saraf selepas sampai ke otak? Sampai mentafsir impas saraf, mentafsir otak mentafsir maklumat tersebut untuk memberi makna kepada apa yang dilihat. Bagus. Kataannya mentafsir. Okey, budak perempuan, berapakah had bawah frekuensi pendengaran anjing? Okey, 67. Bagus. Baju. Bagus, Zainah. Antara dolphin dengan kelawar, yang manakah boleh mendengar frekuensi lebih tinggi? Kelawar. Okey, kelawar. Betul. Apakah rangsangan bagi akar tumbuhan dan perempuan? Dia akan menggerakkan keadaan. Oh, budak lelaki nak bagi jawapan lain? Air juga. Air dan graviti. Alat bantuan pendengaran berfungsi untuk apa bunyi bagi pesakit masalah pendengaran? Kataan apa yang sesuai? Menguatkan. See the answer. Yeah! Lidah mempunyai apa untuk mengesan pelbagai jenis rasa? Apa benda tu? Okey, tunas rasa budak perempuan. Reseptor rasa. Bagus. Okey, ni soalan budak lelaki. Urutan tindakan ni lengkapkan. Rangsangan, efektor. Lepas tu apa sebelum gerak balas? Efektor. Haris jawab. Ya, efektor. Okey, that's all. Thank you. So, mari kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11. Oh, sikit lagi. 1 je.